Jurulatih Selangor percaya pasukannya mampu menewaskan JDT dalam aksi Liga Super 2025. Keyakinan pasukan yang diberi jolokan The Red Giants itu timbul kerana prestasi baik pasukan itu dalam liga setakat ini. Sejak Christopher Gamel memimpin pasukan sebagai jurulatih interim Selangor masih belum tewas dalam liga sejak 21 September lalu. The Red Giants turut merekodkan 6 kemenangan daripada 7 aksi terakhir mereka. Ini termasuk kemenangan selesa 3-0 ke atas Melaka FC baru-baru ini. Saya rasa kami berada di momentum motivasi yang sangat baik. Kami daripada kedudukan bawah sudah mengatasi segala masalah. Penyerang kami juga berada di dalam keadaan yang positif dengan jaringan-jaringan yang terhasil. Kami yakin mampu menewaskan JDT Ahad ini, ujar Christopher Gamel. Selangor berharap dapat menjadikan aksi ini medan menebus kekecewaan di tangan JDT selepas mereka tewas dalam aksi Liga pada Ogos lalu. Aksi kedua-dua pasukan boleh disaksikan secara siaran langsung di Astro pada Ahad ini jam 8.15.